Plot pisang lemak manis ni dah 3 tahun. Dah 3 tahun. Di rumpun ni dah terlampau banyak, dah 3 tahun dia punya usia plot. So dalam satu rumpun dah terlampau banyak, kita akan maintain dalam 6 pokok. Dalam 6 pokok setiap buah akan keluar setiap rumpun. So macam ni, setiap rumpun dah ada buah setiap pokok. Yang ni dah terlampau tua lah, dah terlampau tua. Baja pun nak kena baja lebih, nak kena lebih baja, sebab satu rumpun dah ada 5-6 pokok. So paling tidak satu rumpun ada 2 pokok yang dah berbuah. So macam ni, okay. Macam tu, okay. Untuk 2 pokok masih lagi mengeluarkan hasil lah, masih lagi mengeluarkan hasil yang aktif. So setiap minggu kita akan tuai. Satu rumpun ada 2 biji, ada 2 tandan, 2 biji pula. Okay. So yang ni okay. Buahnya banyak sisik dengan pembajaan yang rutin, yang kerap kita dapat buah yang lebat.